LiDAR Project Planning and Methodology. Topik pertama di dalam bahagian 1 adalah LiDAR Acquisition Planning. Beberapa perkara yang perlu diambil kira ketika menjalankan LiDAR Acquisition Planning adalah: pertama, Ground Control Point Selection. Kedua, Calibration Site ataupun Test Site. Ketiga, Flight Line Design. Keempat, Determination of Point Density and Pixel Resolution. Berikut adalah tertera di skrin adalah checkpoint density and distribution. Recommended number of checkpoints based on area berdasarkan ASPRS 2014. Untuk horizontal accuracy testing of ortho imagery and planimetrics, saya berikan contoh untuk 500 km persegi. Total number of static 2D atau 3D checkpoint adalah 20 points. Bagi vertical and horizontal accuracy testing of elevation dataset, untuk number of static 3D checkpoint in non-vegetated area adalah 20 points. Manakala untuk number of static 3D checkpoints in vertical vegetated area adalah 5 points. Total number of static 3D checkpoint bagi 500 km persegi untuk vertical dan horizontal accuracy testing of elevation datasets adalah 25 points. Untuk sebarang keluasan project area, terdapat juga dinyatakan saranan number checkpoint. Ianya bergantung kepada kawasan kajian tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, the distribution of the checkpoint will be project specified and must be determined and well distributed. Berikut adalah contoh GPS base station ketika projek LiDAR Jupam Kota Belud dijalankan. Seperti tuan-tuan dan puan-puan nampak di skrin, kawasan yang berkotak biru adalah kawasan AOI, adalah kawasan kajian, manakala pinpoint berwarna kuning ini adalah cadangan GPS base station untuk kawasan ini. Base station hendaklah 30 km radius dan base station ini hendaklah merangkumi keseluruhan kawasan AOI. Pemilihan base station ini hendaklah di kawasan yang lapang dan tidak terdedah kepada apa-apa gangguan yang boleh menghalang GPS base station ini mendapat signal. GPS base station ini perlulah dipasang sepanjang penerbangan dijalankan. Adalah disarankan GPS base station ini mempunyai satu base station backup sekiranya terjadi sebarang kemungkinan, contohnya kehabisan bateri atau lain-lain perkara yang menyebabkan GPS base station tidak boleh berfungsi ketika penawanan data dijalankan. Di sini saya berikan contoh calibration site dan test point site, di mana calibration site ini akan dijalankan calibration passes oleh platform helikopter ataupun aircraft bagi setiap misi. Setiap misi penerbangan perlulah mengandungi 2 calibration passes. Calibration passes yang pertama adalah permulaan, ketika sebelum menjalankan penerbangan, dan seterusnya di akhir penerbangan perlulah
sekali lagi calibration passes diambil. Jika pada hari yang sama, kita mempunyai 2 mission, terdapat 4 calibration passes yang perlu kita ambil kira untuk data tersebut. Ini adalah point cloud bagi calibration passes. Calibration passes yang saya ambil contoh ini adalah bagi projek JUPEM, LIDA Kota Belud, dan kawasan ini adalah di Kompleks Sukan Kota Belud. Berikut adalah ditunjukkan accuracy assessment untuk test point. Lihat, di sini akan terteranya result RMSE untuk bacaan sensor kita. Jika RMSE ini menepati spesifikasi yang kita mahukan, sensor yang digunakan adalah sesuai untuk diteruskan bagi penawanan data seterusnya. Saya berikan contoh gambaran ketika di site untuk cerapan test point. Ia menggunakan kaedah RTK. Di sini gambaran keseluruhan test point dan calibration passes. Test point juga boleh dijadikan calibration passes. Sebanyak mana point untuk dijadikan test point dan calibration passes adalah bergantung kepada keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Adalah disarankan setiap kali misi penerbangan, data pada misi tersebut hendaklah dikalibrate kepada bacaan calibration passes pada hari itu, supaya error yang terdapat pada misi tersebut dapat dikawal. Untuk misi seterusnya, contohnya pada keesokan harinya, data-data pada keesokan harinya hendaklah dikalibrate menggunakan calibration passes pada hari tersebut. Cara ini dapat mengurangkan selisih perbezaan yang ketara di antara flight line. Seterusnya adalah flight line design. Di sini saya berikan contoh design flight lines bagi JUPEM Kota Belud. Beberapa aspek yang kita perlu ketahui sebelum kita jalankan design flight line. Antaranya adalah how many days data collection, how many mission, how many flight lines, how many total linear km, dan akhir sekali contingency plan. What to consider during design flight line? Apa yang perlu kita consider dalam kita menjalankan design flight line? Pertama sekali adalah mengambil kira point density yang dikehendaki. Seterusnya, image resolution yang diperlukan. Seterusnya, side lap and overlap, dan akhir sekali cloud height condition. Saya juga berikan contoh point density yang sesuai untuk application tertentu. Di bawah ini tertera link kepada sumber yang saya ambil. Di sini saya berikan contoh point density bagi application berikut. Sebagai contoh, point density 0.5 hingga 1 point per meter square. Aplikasi yang sesuai adalah basic surface model dan forest inventory. Untuk point ini,
adalah dinamakan sparse point cloud. Point cloud with such low point densities are normally collected for large-scale digital height model. Seterusnya adalah 1 ke 2 point per meter square. Aplikasi yang sesuai adalah flood modeling, dam and water calculation. Ini kita panggil sebagai low density point cloud. At this point density, the point spacing constitute between 0.7 and 1 meter. This can be enough for flood modeling application where even river and stream can be detected under forest canopies. Point density seterusnya adalah 2 ke 5 point per meter square. Ini adalah sesuai bagi multipurpose dataset. Kategori ini adalah medium density point cloud. Penerangannya very often a compromise between point density and cost of acquisition. These data set are suitable for satisfying most usages. Seterusnya 5 ke 10 point per meter square. Ia adalah dipanggil sebagai high density point cloud. 3D city modeling is one of the example where a high point density will be required in order to capture the detail of the buildings. Bermakna, untuk high density point cloud, ianya sesuai untuk aplikasi basic 3D models. Seterusnya, 10 point ke atas untuk detail 3D city model. Point tersebut dinamakan extremely dense point cloud. In that case, you will be certainly need a higher point density to capture all the detail. Extremely dense point cloud adalah sesuai untuk detail 3D. Namun begitu, point density untuk point cloud adalah bergantung kepada hardware yang digunakan untuk memproses. Semakin tinggi point density, keperluan hardware yang digunakan hendaklah mempunyai spesifikasi yang tinggi. Di sini saya berikan contoh perkiraan bagi point density calculation. Saya ada sertakan diagram di sini dan formula untuk point density adalah seperti berikut. Berikut dinyatakan point density calculation. Formula yang digunakan adalah point density bersamaan pulse rate bahagi speed of light darab swath width. Swath width juga dikenali sebagai swath interval. Perkiraan swath width adalah menggunakan konsep trigonometri. Swath width bersamaan 2 tangent theta bahagi 2 darab flight height. Theta yang digunakan adalah maximum scan angle deviation from nadir. Step pertama adalah untuk convert speed of light daripada kilometer per hour kepada meter per second. 100 km per hour bersamaan 27.77 meter per saat. Mengambil kira maximum scan angle deviation from nadir adalah 60 degree. Swath width ada bersamaan 2 tangent 60 bahagi 2 darab flight height. Swath width bersamaan 577.35 meter. Seterusnya, pulse rate 100 kHz
ditukarkan kepada 100,000 Hz. Therefore, the point density bersamaan 100,000 Hz bahagi 27.7 darab 577.35 bersamaan 6.23 point per meter square. Seterusnya adalah pengiraan bagi pixel resolution calculation. Formulanya adalah pixel resolution sama juga image swap wave bahagi horizontal pixel. Swap wave adalah mengambil kira kamera angle yang digunakan ketika penerbangan. Masih menggunakan konsep trigonometri, swap wave adalah 2 tangent theta bahagi 2 darab flying height. Maklumat seterusnya yang perlu kita tahu adalah horizontal pixel. Kamera horizontal pixel adalah information daripada kamera manufacturer. Manakala horizontal FOV, field of view, adalah depend kepada kamera lens yang kita gunakan. Step pertama adalah untuk mengira pixel resolution bagi kamera A 8.2 megapiksel. Horizontal field of view yang digunakan adalah 48.2 degree, manakala horizontal pixel adalah 3504. Therefore, image swap wave adalah 2 tangent 48.2 degree bahagi 2 darab dengan flight height. So, image swap wave adalah 447.3 meter. Oleh itu, pixel resolution boleh dikira 447.3 bahagi horizontal pixel iaitu 3504 bersamaan 0.28 meter. Seterusnya adalah LiDAR post-processing checking. Untuk LiDAR post-processing checking, data will be processed every day to ensure there are no data voids by daily checking of collected data, such that any data void would be reflown the next day. Comparing data with all signalized points. Proses-proses untuk semakan LiDAR post-processing adalah dilakukan di site ketika penawanan data dijalankan. Di sini saya berikan contoh flight line yang telah dijalankan misi penerbangan data LiDAR. Di bahagian kiri kita dapati terdapat pattern flight line. Manakala kita dapati ada garisan melintang pada beberapa kawasan yang kita dapati ianya adalah cross-check bagi flight line yang menegak. Di sebelah kanan pula adalah data raw selepas penerbangan data LiDAR dijalankan. Kita dapat melihat beberapa data yang diliputi awan ketika misi dijalankan. Oleh itu, adalah amat penting untuk menjalankan semakan awal di site ketika penawanan data dijalankan. Seterusnya, helikopter versus fixed wing. Menurut beberapa kajian, helikopter generally used for areas of small size, far from airport, highly undulating terrain, dense forest dan steep slopes. Manakala untuk fixed wing
adalah sesuai untuk large size area, near airport, flat areas dan urban areas. Di sini saya berikan contoh gambaran untuk kawasan permukaan bumi. Di bahagian bawah ini adalah kawasan permukaan bumi yang flat dan di bahagian atas adalah kawasan permukaan bumi yang tidak sekata. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat gambaran yang jelas tentang penggunaan platform yang sesuai untuk penawanan data LiDAR. Seterusnya, kita masuk kepada slot 2 bahagian 2. Introduction to the LiDAR Processing Software and Classification Method. Overview. Pertama adalah LiDAR Data QC. Kedua, Automatic Ground Point Reclassification. Ketiga, Automatic Classifying Building Entry Points. Keempat, Manual Editing of Point Cloud. Kelima, Generation of DSM and DTM. Berikut adalah kaedah untuk analyze vertical accuracy of geospatial data. Equation yang kita gunakan adalah standard deviation dan RMSE. Untuk standard deviation, jumlah, perbezaan antara non-point dan laser height, tolak, average perbezaan non-point dan laser height, kuasa 2, bahagi number of point, tolak 1. Kemudian kita punca kuasa. Untuk root mean square error, jumlah perbezaan Z value kuasa 2 bahagi number of point, punca kuasa. Jadual di bawah adalah menunjukkan bacaan bagi 8 control point, non-X, non-Y dan Z, manakala laser point X, Y dan Z. Ini adalah perkiraan bagi vertical accuracy for geospatial data. Merujuk kepada formula yang saya tunjukkan sebentar tadi, standard deviation bagi Z value adalah 0.0536. Manakala RMSE bagi Z value adalah 0.0535. Untuk mengira vertical accuracy at 95% confidence level, formula ini digunakan. Vertical accuracy at 95% confidence level bersamaan 1.96 darab RMSE Z. So, nilai tersebut adalah 0.1049 meter. Merujuk kepada jadual di bawah ini adalah vertical accuracy class merujuk kepada ASPRS tahun 2014. Terdapat dua kategori ialah absolute accuracy dan relative accuracy where applicable. Standard bermaksud adalah keperluan projek tersebut. Keperluan accuracy vertikal untuk projek ataupun misi tersebut. Kita contohkan, untuk standard bagi penawanan data LiDAR di setengah kawasan, kita perlukan vertical accuracy class sebanyak 15 cm. So, untuk jadual yang di atas, kita dapati untuk RMSE Z value untuk non-vegetated area, kita dapati 5.35 cm.
Manakala untuk non-vegetated vertical accuracy at 95% confidence level, kita dapati 10.49 cm. Manakala vertical vegetated area at 95% percentile, kita dapati 16.05. Bagaimanakah value-value ini boleh kita dapat? Ia adalah berdasarkan equation di atas ini. Untuk ASPRS tahun 2014, ia mengambil kira non-vegetated area 1.96 darab RMSEZ. Manakala untuk vertical vegetated area untuk 95 percentile adalah 3.00 darab RMSEZ. Ini adalah toleran maksimum yang perlu dicapai oleh data LiDAR yang kita tawan, manakala ini adalah result absolute accuracy yang kita dapat berdasarkan data cerapan yang kita buat. Introduction to LiDAR Processing Software. Pada hari ini kita menggunakan Global Mapper iaitu version 21.1. Pada training kali ini, saya ada bekalkan tuan-tuan dan puan-puan training data iaitu unclassified data, ortho data serta GCP. Tuan-tuan dan puan-puan boleh upload ketiga-tiga data ini ke dalam Global Mapper. Setelah tuan-tuan dan puan-puan upload, pertama sekali kita hendak menjalankan LiDAR QC. So, tuan-tuan dan puan-puan lihat di toolbar di bahagian atas ini, kita akan nampak satu button berbentuk segitiga dinamakan LiDAR QC. LiDAR QC ini bertujuan untuk compare ataupun adjust elevation to control point. Kita uncheck autophoto terlebih dahulu. Kemudian kita dapati point cloud yang belum diklasifai beserta dengan ground control point. Sebelum saya teruskan dengan LiDAR QC, sedikit makluman, tuan-tuan boleh mengetahui bahawa point cloud ini sudah diklasifai atau tidak dengan menggunakan drop down ini, color by classification. Tetapi tiada classification yang ditunjukkan, bermakna LiDAR ini belum diklasifikasi lagi. Suka untuk saya ingatkan, untuk semakan secara lebih tepat, untuk mengelakkan terdapatnya data void, bagi raw data seperti unclassified ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih color LiDAR by intensity. Ini adalah semakan pertama untuk menyemak sama ada data ini mempunyai void atau tidak. Kita set semula untuk LiDAR color by classification. Seterusnya kita jalankan LiDAR QC. Kita klik button ini. Kemudian control point source kita gunakan GCP yang kita load tadi. Seterusnya point cloud to compare adalah unclassified point. Seterusnya parameter seterusnya adalah specify the maximum distance from each control point to search LiDAR return to determine elevation point cloud. Kita letakkan 3 point spacing. Ini bermakna accuracy assessment dijalankan mengambil kira
3 point spacing bersebelahan dengan point cloud kita. Ini bermaksud sampel yang diambil untuk dijalankan accuracy assessment. Maximum point cloud return to consider per control point adalah 9, adalah default bagi point cloud yang kita load sebentar tadi. Setelah parameter ini kita selesai untuk setting, kita tekan OK. Satu dialog box akan appear seperti ini. Ia adalah feature measurement information. Di sini kita dapat lihat LiDAR elevation daripada LiDAR, elevation daripada JCP dan different elevation yang kita dapati. RMSE ada tertera di sini iaitu 0.053 meter. Seterusnya, jika RMSE ini menepati spesifikasi dan yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan ataupun boleh dikatakan within tolerance, kita boleh menekan button ini, Feed LiDAR to Control Point. Ini bermaksud data LiDAR kita boleh di-feed kepada bacaan control point. Seterusnya, button yang di sebelah kiri adalah Export to CSV. Ini adalah function untuk export report ini kepada CSV file. Saya teruskan untuk Feed LiDAR to Control Point. Dan kita tekan Yes. Data point kita telah di-adjust kepada Active Ground Control Point. Proses seterusnya yang kita akan jalankan adalah Auto Classify Ground Point. Tuan-tuan dan puan-puan klik pada ikon Auto Classify Ground Point. Dialog box berbentuk begini akan keluar di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Ia adalah Automatic Classification of Ground Point. Select Unclassified Point Cloud bermakna kita perlulah select Unclassified Point Cloud yang kita load sebentar tadi. Di bahagian bawah adalah parameter yang perlu kita isi bagi Global Mapper untuk mengclassify data-data point cloud. Bagi base bin size to check for curvature deviation, kita letakkan 3 point spacing. Ini bermakna classification akan dijalankan mengikut sampel area sebanyak 3 point spacing. Lagi kecil spacing yang kita letakkan, lagi accurate classification akan dijalankan. Selain daripada point spacing, terdapat juga dalam meter dan feet. Parameter kedua adalah minimum height departure from local mean for non-ground point. Untuk parameter ini, kita letakkan 0.3 meter. Ini kerana selepas non-ground point, terdapat rumput-rumput kecil ataupun semat-semat kecil yang kita jangkakan berketinggian 0.3 meter. Seterusnya, bagi removal of likely non-ground, example adalah building dan vegetation point. The following parameter control the automatic removal of likely non-ground, iaitu building point using a morphological filter, use larger slope and high delta in area with relief, high relief, or smaller value of in flatter, more urban area. Ini bermaksud untuk maksimum height delta, kita jangkakan
5 meter ke atas adalah sama ada building ataupun vegetation. Untuk expected terrain slope, saya gunakan 7.5 degree, bermaksud terrain slope yang berada di kawasan AOI untuk saya classify, maksimum adalah 7.5 degree. Di sini ada dinyatakan use larger for steep terrain. Jika di kawasan AOI tuan-tuan dan puan-puan mempunyai expected terrain slope yang lebih tinggi, contohnya 20 degree, nilai ini perlulah ditukar kepada 20 degree. Ini kerana jika terdapat slope yang tinggi di kawasan AOI, namun kita meletakkan hanya degree yang rendah, kawasan slope yang tinggi tidak akan diklasifikasi sebagai ground. Untuk maksimum building width, kita kena pastikan kawasan-kawasan yang kita nak classify mempunyai pattern building seperti rumah ataupun kilang. Kita jangkakan kelebaran bumbung tersebut adalah 100 meter. Jika terdapat bumbung yang melebihi daripada 100 meter, ia tidak akan diklasifikasi sebagai building. Setelah selesai kita mengisi kesemua parameter untuk classification of ground point, kita akan tekan OK. Sebelum itu, diingatkan kepada para peserta, nilai parameter ini bolehlah diubah-ubah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Tiada satu nilai yang fix yang menyatakan classification ini terbaik untuk kesemua tempat. Parameter ini bergantung kepada kawasan yang kita classify. Seterusnya, kita akan tekan OK. Ini adalah result selepas kita menjalankan automatic classification. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak warna brown ini adalah ground. Untuk memastikan dia adalah ground, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak data ini. Untuk menyemak data, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menekan filter LiDAR data. Untuk classification di sini, kita disable. Kemudian, klik hanya untuk kelas kedua, kod kedua, ground sahaja. Kemudian, apply. OK. Ini adalah point ground yang kita dapat. Seterusnya, kita ingin menjalankan auto classify building and vegetation point. Klik kepada ikon di sini. Kita select unclassified point, iaitu unclassified point yang kita load sebentar tadi. Untuk base bin size to check for the planar point, kita letakkan satu point spacing. Kita ingin classification yang dijalankan untuk building dan vegetation adalah lebih kecil. Seterusnya, untuk menentukan
parameter bagi threshold value for building and high vegetation, minimum height above ground, saya letakkan 2 meter. Ini bermaksud 2 meter dan ke atas adalah merupakan building ataupun high vegetation. Untuk maksimum coplanar distance, saya letakkan 0.25 meter. Apakah yang dimasukkan dengan maksimum coplanar distance? Coplanar adalah satah. Parameter ini merujuk kepada bom-bom bangunan. 0.25 meter adalah offset daripada bom-bom bangunan, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Apabila offset dijalankan, 0.25 meter daripada satah diklasifikasi sebagai building. Kemudian, minimum vegetation distance adalah jarak di antara pepohon. Saya letakkan 0.3 meter. Maksimum coplanar angle difference adalah 5 degree. Saya ingin menunjukkan rajah yang lebih mudah difahami untuk tujuan classification. Di bahagian sini adalah maksimum coplanar angle. Ia berkait rapat dengan degree bumbung di sekitar kawasan kajian kita. Ini adalah rajah untuk menunjukkan minimum vegetation distance. Seterusnya, di bahagian bawah ini adalah minimum height above ground. Seperti untuk classification ground sebentar tadi, parameter ini tidaklah fix. Dia bergantung kepada kawasan kajian yang kita hendak jalankan classify. Selepas itu, kita tekan OK. Setelah automatic building and vegetation classification dijalankan, kita dapati kawasan yang berwarna hijau ini adalah tumbuh-tumbuhan. Kawasan yang berwarna oranye ini adalah building, serta kawasan yang berwarna coklat ini adalah ground. Untuk semakan data LiDAR, kita boleh menggunakan tools Path Profile. Kita boleh semak data yang telah kita classify tadi. Contoh saya ada paparkan di hadapan skrin ini. Terdapat beberapa kawasan yang tidak diklasifikasi sebagai ground. Oleh itu, kita perlulah menjalankan manual classification. Saya berikan contoh bagaimana untuk menjalankan manual classification pada kawasan ini. Tuan-tuan boleh pergi ke select LiDAR point. Kemudian, lukis poligon. LiDAR point tersebut akan select. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan
classify ground point. Point sebentar tadi tidak diklasifikasi secara betul, telah diklasifikasi sebagai ground. Sama juga untuk vegetation low, vegetation medium, high vegetation, building dan seterusnya. Saya tunjukkan contoh lain. Saya dapati di sini, bangunan ini tidak diklasifikasi secara baik menggunakan metod automatic. Apa yang saya perlukan adalah manual classification untuk bangunan ini. Apa yang saya perlu buat adalah menggunakan select by drawing polygon. Kita select kawasan yang kita hendak tukarkan classification tersebut. Kemudian kita tekan kelas yang kita hendak. Building tersebut telah diklasifikasi sebagai building sepenuhnya. Seterusnya, saya tunjukkan cara bagaimana kita hendak classify selain daripada ground, vegetation, building dan sebagainya. Saya mengambil contoh kawasan di sini sebagai jambatan. Ini adalah contoh. Tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi ke select by drawing polygon. Kita boleh select kita punya desired point. Seterusnya, kita tekan change LiDAR class. Kita boleh pilih bridge point. Kita tekan OK. Kita dapat lihat point yang kita anggap bridge tadi, kita sudah melakukan classification. Seterusnya, bagaimana kita hendak create elevation grid? Untuk DTM, kita hendaklah menekan ikon filter LiDAR data. Kita disable semua point dan tinggalkan hanya ground. Untuk pengetahuan semua, adalah disarankan kita menjalankan automatic classification berserta manual classification dengan baik supaya hasil grid elevation kita juga baik dan berketepatan tinggi. Untuk ground point ini, point ini masih lagi di dalam point cloud. Untuk menjadikan dia adalah elevation grid, tuan-tuan perlulah menekan ikon ini, create elevation grid. Kita ambil classify point yang kita telah classify sebagai ground. Kemudian kita tekan OK. Ini adalah layer yang akan dijalankan grid elevation. Grid method adalah binding, minimum value DTM. Kita boleh pilih beberapa method yang bersesuaian dengan
kawasan kita. Automatic spacing, multiple of point spacing, kita boleh letakkan sama ada 1 meter, 2 meter ataupun 5 meter mengikut kemahuan misi kita ataupun data yang kita mahukan. Kita ignore zero elevation. Kita tekan OK. Di sini adalah grid elevation kita. Untuk mendapat result yang lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan perlulah menjalankan classification dengan lebih baik supaya tidak berlakunya void area seperti di atas ini. Seterusnya, bagaimana kita hendak generate grid elevation untuk DSM. Kita enablekan semua point. Kita tekan apply dan OK. Kita tekan ikon create elevation grid. Kita pilih classify point yang kita telah jalankan. Kita tekan OK. Seperti tadi, method ini kita boleh jalankan untuk binding maximum value DSM. Point spacing adalah bergantung kepada keperluan data yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan. Kemudian kita tekan OK. Inilah hasil daripada manual dan auto classify yang kita jalankan sebentar tadi. Haruslah diingatkan, manual editing adalah amat penting bagi kita mengelakkan terlalu banyak misclassification. Oleh itu, kita hendaklah menjalankan manual classification dengan teliti. Sekian saja training saya pada hari ini menggunakan Global Mapper. InsyaAllah berjumpa kita di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.